Assalamualaikum. Okay guys, untuk vlog kali ini aku bawakan korang semput nak cakap. Okay. Untuk vlog kali ini aku bawa kat korang macam mana nak pasang rumah townhouse. Boleh ke pasang loteng? Boleh. Kat ruangan tangga. Jom kita masuk. Okey, inilah rumah townhouse. Rumah townhouse ni 2 tingkat. Atas bawah ni ada tangga, atas ni pun ada tangga. Yang loteng tu kita nak buat kat atas ni. Okey, aku tak nak tunjuk keseluruhan rumah ni. Kita mau hormati tuan rumah. Jom kita naik ke ruang yang nak buat loteng tu. Okey, ini ruangan tangga tadi yang kat bawah. Yang ini ruangan tangga kat atas. Loteng ni kat sini. Bawah ni kita menggunakan PVC ceiling. So nampak tak? Walaupun rumah townhouse, kita masih boleh menggunakan ruang yang sebaiknya. So ni atas tangga. Ni ada ruangan kosong kat tani. So owner decide untuk tempat ni penat juga. Streka station. Iron station. Kawasan ini. So ni iron board dia akan letak kat situ. Dekat bawah ni ada laci sebenarnya. Okay, nampak? Ni kita belum habis, gam dia belum habis kering, so terpaksa pakai tape tu. Ke bawah ni ada laci, kita susun bagi tutup. So ni stool step tangga, naik macam ni. So kita boleh seleka kat sini, letak kat sini, kita seleka. Soket plug ni adalah soket plug tambahan, wiring baru. Inilah dudukannya. Tangga ni 3 kaki setengah. Sebab apa 3 kaki setengah? 3 kaki rendah kan. So 3 kaki setengah dia agak selamat lah. Bawah ni tinggi sangat tu. Bahaya, agak bahaya. So inilah idea loteng untuk rumah townhouse seperti ini. Kat atas ruangan tangga tu kita boleh guna pakai sebaik mungkin. Tapi tak pernah jatuh. Penyiram cipta nak bercama bukan mudah. Bukan bercama. Langit tidak sampai ke bumi, tidak terpijak. Ke bumi tidak terpijak. Kalau nafas tergapai maka tangkis dengan bijak. Jatuh rujuklah awal akhir sebelum merempuk badai. Berapi kianku cucu, terus bina berkali runtuh. Walau mimpiku ini masih jauh. Menyiram penicipta nak bercama bukan mudah.